Guys, tengah buat kerja tadi guys, tiba-tiba scammer call. Baru kejap tadi. Scammer kali ni dia menyamar sebagai pegawai Touch 'n Go. Anda nak dengar cara macam mana dia scam anda? Apa dialog dan skrip dia pakai? Jom kita layan video ni. So dekat sini boleh saya cakap dengan pemilik nombor telefon ni 011. Ya saya. Baik. Jadi tujuan kat kami buat panggilan ni untuk membuat pengesahan yang berkenaan dengan akaun Touch 'n Go Encik lah. Okey, jadi dalam masa yang terdekat ni Encik ada buat pertukaran device ke? Device apa tu? Device. Yelah, device apa? Apa dia device tu apa? Peranti. Tahu peranti apa tu? Peranti telefon lah. Peranti telefon. Tapi dekat sini Encik apa yang saya dapat lihat ya, untuk akaun Touch 'n Go Encik ni telah membuat pertukaran device pada 23 Mei lalu. Okey. Ya Encik. Dan dekat sini pada masa yang sama pihak Touch 'n Go kami di Kelantan ada menerima aduan dari seorang pemilik kad kredit berkenaan dengan satu transaksi perpindahan wang yang sebanyak RM13,800 yang telah dilinkkan ke akaun Touch 'n Go Encik lah pada 3 hari lepas. Okey. Okay, so dekat sini boleh Encik jelaskan kepada saya, Encik ada linkkan kad kredit ke siapa tu ke akaun Touch 'n Go Encik sebab ni? Saya tengok duit dalam akaun Touch 'n Go saya tak ada pun duit banyak tu. Okey, dekat sini Encik cuma linkkan. Okey, Encik hanya linkkan untuk dimasukkan ke akaun Touch 'n Go Encik. Jadi dekat sini amount ni belum dimasukkan lagi. Kalau belum sebab amount ni dipendingkan. Okey. Ya betul. So kalau amount tu pending baguslah, maknanya saya tak terima lagi duit tu. Ya memang tak terima, tapi yang jadi masalah dia sekarang ni oleh kad kredit telah buat aduan di Jabatan Pemalsuan Data Pribadi ya. Jabatan Pemalsuan apa tu? Jabatan Pemalsuan apa tu? Jabatan Pemalsuan Data Pribadi. Kat mana tu? Dekat mana? Jabatan Pemalsuan Data Pribadi Encik tak tahu dekat mana tu? Tak tahu kat mana tu. Okey, jadi Encik buka Google sekarang. Tak payah saya tanya awak, awak bagi tahulah. Tak payah awak bagi tahu saya tanya awak. Awak bagi tahu je lah. Ya saya tahu. Tapi dekat sini takut nanti Encik tak faham. Encik dekat mana? Tu saya tanya awak kat mana? Jabatan Pemalsuan Data Pribadi tu kat mana? Encik baca sendirilah alamat dia dekat mana. Awak yang call saya pula nak kena cari. Awak bagi tahu saya. Takkan Encik tak tahu Jabatan Pemalsuan Data Pribadi. Tak tahu tu sebab saya tak tahu. Saya tanya awak ni. Tu saya tanya awak kat mana? Sebab itu Encik kena Google dulu. Awak bagi tahu saya. Awak yang sebut perkataan tu, awak kena bagi tahu saya. Ya, tapi Encik kena faham. Okey, sebab takut nanti Encik macam apa ni? Macam apa? Tak percaya, betul. Tak percaya. So Encik tengok sendiri Google. Taklah, saya jenis saya kalau nak tahu saya tanya orang terus tu, saya tanya awak sebab awak yang sebut, awak lah bagi tahu. Ya, saya tahu. Tapi dekat sini. Okey, Encik kena bukalah Google tu untuk tahu dekat mana. Faham tak? Masalah saya ni tak ada internet. Macam mana saya nak buka Google? Tu sebab saya tanya awak. Hidup saya miskin. Saya ni kerja hari-hari santau orang. Jadi rumah saya tak ada internet. Ni pun awak telefon saya ni, saya tengah santau orang ni. Tu sebab saya tanya awak. Sebab rumah saya tak ada internet. Tu saya tanya awak sekarang ni. Jabatan Pemalsuan tu kat mana? Jabatan Pemalsuan tu dekat mana? Kalau Encik tak tahu Jabatan Pemalsuan tak tahu, saya tak tahu. Awak sebut ni baru saya tahu. Okey, so dekat sini saya nak Encik, Jabatan Pemalsuan Data Pribadi ni ditubuhkan pada waktu bila Encik? Manalah aku tahu. Aku kan kerja kan menyantau orang. Kerja aku bomo santau orang. Tu aku tanya kau. Aku tahu hari-hari aku santau je orang. Kau bagi tahu aku, kau sebut Jabatan Pemalsuan tu kat mana? Encik tak tahu Jabatan Pemalsuan Data Pribadi ni dekat mana Tak tahu. Tak apalah Encik. So kalau Encik tak tahu, okey, nanti Encik cari sendirilah. Encik Google sendiri, okey? Boleh, nanti aku Google kalau ada internet lah. Sebab takut nanti ada pesanan maklumat pula dekat sini, betul tak? Pesanan maklumat apa tu? Nanti nama kamu siapa? Saya cakap. Nama kamu siapa? Saya Encik Rizwan. Cik Rizwan asal dari mana? Cik Rizwan Cik Rizwan asal dari mana? Asal dari mana? Kenapa saya nak tahu saya asal dari mana? Tak boleh tanya ke? Apa kaitan? Dah, apa kaitan saya dengan Jabatan Pemalsuan yang awak cakap tu?
Apa kaitan Jabatan Pemalsuan dengan apa yang kau cakap tu? Tu aku tanya kau dari mana? Bukan ada kaitan. Cik memang tak ada kaitan dengan Jabatan Pemalsuan dan tapi Cik kena faham. Tu sebab aku kena tanya kau siapa. Tu sebab aku kena tanya kau siapa. Sebab zaman sekarang ni, sebab zaman sekarang ni. Ya, saya tahu. Okey, dekat sini kalau Cik rasa Cik tak tahu saya dekat mana, macam ni lah. Okey, saya pergi solution yang terbaik dekat sini. Cik datang ke office saya lah. Boleh aku datang? Boleh. Boleh. Kat mana? Bagi tahu lah. Saya di HQ Tersenggur Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur kat mana HQ Tersenggur Kuala Lumpur? Takkan Cik tak tahu pula. Kau office kau mana aku tahu. Aku tak tahu. HQ Tersenggur aku tak tahu. Kau yang tahu sebab pejabat kau. Kau nak suruh aku datang pejabat kau. Kau bagi tahulah pejabat kau kat mana. Saya di Kuala Lumpur. Di mana? Bangsa South. Okey, Bangsa South kat mana? Di Bangsa South. Di Jalan Kerinci je. Okey, tingkat berapa? 59200. Tingkat berapa? Okey, saya di tingkat 6 sekarang. Tingkat 6 blok mana? Blok mana? Bangsa South tu ada banyak blok. Blok mana? Okey, tak apa. Cik datang ke pejabat saya ni. Yelah, tu aku tanya pejabat kau blok mana. Dia ada banyak blok. Kau ni suruh aku datang tapi aku tanya kat mana kau tak boleh jawab. Kau tak boleh jawab. Jawab. Tanya lebih dekat blok mana. Mestilah aku dah tahu. Aku nak mestilah aku nak datang pejabat kau. Aku nak datang pejabat kau mestilah tahu blok kat mana kau ni pun. Kau tahu tak Bangsa South tu ada banyak blok? Saya tahu tapi takkanlah semua dekat Bangsa South tu HQ Tersenggur. Tu sebab aku tanya kau blok yang mana satu sebab tak semua tu HQ Tersenggur. Pandai pun kau cakap. Ya, sebab HQ Tersenggur, okey, hanya ada satu dekat Bangsa South. Cik datang je dekat HQ Tersenggur. Ya. Datang sendiri jumpa cik. Ya, dia ada blok banyak. Blok mana satu? Blok kiri ke, kanan ke, tengah ke, atas ke, bawah? Kau belum ada depan mata aku. Kalau kau ada depan mata aku, Mat, aku akan lipat kaki kau ke atas, muka kau akan kasih pecah. Kau cam suara aku sebab aku akan dapat kau. So bila aku dapat kau nanti, muka kau pecahkan. Cukup Mat menipu orang, cukup. Kau punya taktik, kau punya cakap masih lagi orang kata tahap bodoh ni. Cakap pun goyang-goyang, aku tanya tak boleh jawab. Tak senggur, mana ada kes nak siasat orang lah bodoh. Kau ni kelakar lah Man. Nak kencing orang pun logik lah sikit. Aduh. Tak nak lah. Aku tak nak dengar. Aku nak dengar tekan scammer buat apa. Kau kan telefon orang petang-petang. Orang Tersenggur dah balik lah. Kau ni Pergi balik. Tersenggur dah balik dah. Pergi balik. Dah balik dah. Kau je kerja scammer tak habis-habis. Kau pergi balik. Kau pergi balik. Kau pergi balik je. Kau nak kerja orang. Sekejap dekat Kelantan, kejap kat KL. Kelakar lah kau ni. Selalu kau pandai menghiburkan aku petang-petang ni. Aku tengah buat report ni kan. Aku tengah sediakan laporan aku. Tiba-tiba kau boleh lah aku layan dengan kau lah. Nak tengok kebodohan kau. Bodoh ni. Kau cakap dengan bos kau. Bos, skrip ni tak boleh pakai lah bos. Ini Rahmat cakap ini skrip bodoh ni bos. Tengok pun tahu tak betul lah. Kejap Kelantan, kejap KL. Apa benda kau? Kelakar lah kau ni Mat. Lepas tu aku tanya tak boleh jawab. Kau telefon aku. Kalau aku ada kes, kau sebut nama aku betul-betul. Kau sekarang ketika siasat aku kan. Kau sebut nama aku. Kau sebut nama aku. Tak tahu kau ni. Mat. Mat kau. Sekarang aku buat report. Tak, sekarang aku buat report aku. Sekarang. Aku dah tadi. Kau pergi buat report. Mat. Mat, kau pergi buat report Mat. Sebab aku kalau jumpa kau, aku tengah bapak kau kimak kau. Kau tunggu Mat. Aku tahu. Kau tunggu je Mat. Kau tunggu. Kau call orang petang Mat. Kau kata kau daripada Tersenggur. Mana ada Tersenggur nak siasat pasal ada duit salah masuk, duit terkeluar. Mana ada Mat. Hai, scammer. Guys, ingat guys, mana-mana panggilan yang tak ada kena-mengena dengan kau, itu scam.